أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengacara majlis yang berbahagia, tetamu undangan kita Tuan Dr. Said Azman bin Said Ahmad Nawawi daripada Institut Kajian Tinggi Islam Antarabangsa IAS. Okay. Seluruh ahli jawatan kuasa haluan dan seluruh tetamu-tetamu undangan daripada dekat dan jauh, dan seluruh perwakilan dan pemerhati yang datang daripada dekat dan jauh. Alhamdulillah, pertamanya kita mengatur setinggi syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnia Allah dapat kita bersama-sama pada pagi ini. Sambil menunggu technical isu ini dibereskan, saya rasa saya akan teruskan sikit sambil menunggu insyaAllah. Alhamdulillah, selain kita mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang berbahagia Dr. Tuan Said Azman atas kesediaan beliau dapat bersama-sama di sini, kita juga mengucapkan setinggi penghargaan kepada seluruh yang hadir, terutama yang terlibat dengan persiapan untuk melaksanakan program pada pagi ini. Saya dengan sukacita dan sangat berbesar hati untuk mengucapkan setinggi penghargaan dan terima kasih atas penat lelah mereka daripada awal hinggalah sampai ke puncaknya pada hari ini mempersiapkan. Walaupun pada tahun ini kita buat cara kecil-kecilan, tetapi kecil pun tetap persiapan yang sama. Ini sudah pasti memerlukan keringat dan susah payah, seperti yang disebutkan oleh Tuan Said tadi, satu pengorbanan yang besar. Malam tadi saya jumpa dengan setiausaha kita, setiausaha kerja kita, Saudara Fuad, bukan Fuad Mus'ab. Malam jumpa di pejabat, tak balik ke? Dia kata tak balik. Tidur di pejabat dia semalam. Fuad Mus'ab. Tak nampak dia dengan pagi ni. Ada kat luar tadi jumpa. Alhamdulillah, maknanya itu satu tanda pengorbanan di kalangan generasi muda lah, yang bekerja sungguh-sungguh untuk nak menjayakan ini. Dan begitu juga untuk mempersiapkan okay. Boleh dah. Okay. Saya minta supaya saya sendiri kontrol, tapi kerana wayar tak cukup panjang, kena sana juga. Okey, tak apa. Kita maknanya bersyukur dengan apa yang ada. Kita hajat besar, tetapi tak ada keupayaan nak buat macam mana. Dan atas kelemahan ini saya minta maaf pasal menunggu atas masalah yang teknikal. Ya, bendanya sikit saja tetapi terpaksa menunggu. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita ialah memahami dan mengetahui kenapa
dan mengapa kita berada di dunia ini. Apa yang dijelaskan oleh Dr. Abdul Karim Zaidan dalam buku dia Usul Dakwah. Tak silap saya dah jilid 1. Dari jilid 1. Maknanya dia sangat jelas bertanya kepada kita, antaranya ialah dari mana kita datang. Min aina ji'na. Dan apakah, kemanakah kita akan pergi, ataupun untuk apakah kita berada di sini. Dari mana, untuk apa dan ke mana. No? Dari mana, min aina ji'na, wa limaza ji'na, dan wa ila ainal masir. Apakah kesudahan kita. Inilah satu perkara yang sangat penting sebenarnya untuk mencari jawapan ini. Dan alhamdulillah, jawapan ini telah diberikan oleh Islam. Kita datang daripada Allah. Dan di sinilah tempat kita berkhidmat untuk apa yang diarahkan oleh Allah SWT. Dan lepas ini kita juga akan kembali kepada Allah. Inilah perkara yang sangat penting. Tapi hari ini tidak jelas dalam proses pendidikan kita. Kita hanya mendidik generasi kita untuk nak hidup di sini saja. Tidak ada persiapan pendidikan kita yang resmi untuk nak balik kepada Allah SWT. Inilah perkara yang sangat penting dijawab. Yang berada di sini di dunia ini memang tetap kita kena buat. Itu mesti diteruskan. Tetapi kita mesti sambung ataupun teruskan lagi, tambah lagi persiapan kita untuk hidup dan juga untuk mati. Persiapan ini. Inilah perkara yang sangat penting apa yang dijelaskan oleh Dr. Abdul Zaidan ini. Seorang murabbi dan da'i juga yang telah melahirkan banyak buku-bukunya untuk rujukan kita pada hari ini. Alhamdulillah. Dan untuk apa kita datang ini ialah untuk kita laksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan oleh Allah SWT, iaitulah untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab ubudiyah. Daripada awal kita dapat tarbiyah pendidikan, inilah perkara yang sangat asas dan sangat dasar yang ditentangkan kepada kita. Iaitulah untuk laksanakan tugas dan tanggungjawab ubudiyah. Jadi sebenarnya keberadaan kita di sini sebenarnya ialah keberadaan untuk kita laksanakan tugas dan tanggungjawab yang telah sedia ditetapkan oleh Allah SWT. Ialah satu perkara yang sangat penting yang kita ni kan. Maknanya Allah nak jadikan kita, sebelum jadi kita tu, sebelum kita datang tu dia telah rancang awal-awal. Jadi inilah satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita, dia telah merancang, merancang. Dan inilah kehidupan kita. Tidak semuanya berjalan semua, ada masa-masanya kita bertemu dengan masalah. Dan keupayaan kita menyelesaikan masalah inilah merupakan satu perkara yang sangat penting, sebab inilah akan melahirkan kematangan dalam kehidupan kita. Kalau kehidupan kita tak ada masalah, kita tak ada matang, tak ada kematangan. Jadi kematangan ini akan menjadi lebih matang kita bila berdepan dengan masalah ini. Dan saya ingat tim technical ni insya-Allah akan menjadi lebih matang di masa-masa yang akan datang insya-Allah. Saudara sekalian, kita sebutkan tadi bahawa hidup kita ada tujuan. Dan tujuan yang besarnya ialah untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab ubudiyah. Seperti yang selalu kita sebut, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Selalu kita ulang-ulangkannya itu. Dan begitu juga kita datang untuk menguruskan bumi ini. Untuk menguruskan bumi ini. Seperti yang selalu kita sebut juga daripada awal-awal dulu. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Inilah perkara yang sangat penting, nak mengurus bumi dan pada masa yang sama melaksanakan ubudiyah kita kepada Allah. Lepas ini Allah kata summa innakum yaumal qiyamah tub'atsum. Ini akan selepas ni kita akan mati dan lepas ni akan kita bertanggungjawabkan pula di akhirat besok. Inilah yang sangat penting kepada kita, yang Allah sebut dalam selalu kita baca juga dalam surah Tabah itu
allazina yazkuru depan tu kata depan apa? Tabarakallazi biyadihil mulku. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kehidupan kita dunia ini adalah Allah nak tengok kita setakat mana yang kita boleh laksanakan sebaik mungkin di dunia ini. Indah perkara yang sangat penting kepada kita. Mana hidup kita bukan sekadar hidup di dunia ini. Tetapi hidup kita untuk bekal hidup ke akhirat besok. Inilah perkara yang sangat penting. Jadi kehidupan kita di sini ialah mempersiapkan untuk kita hidup di akhirat. Tapi dalam sistem yang ada hari ini ialah kita mempersiap diri kita untuk hidup di sini. Kita tengok di barat sana apabila mati, hartanya tu dihadiahkan kepada anjing dia. Pemegang amanahnya tu bila dia mati, siapa yang mewarisnya? Anjing. Inilah yang ada pada hari ini. Jadi tapi Allah beri sabar kepada kita. Di sinilah mana perkara yang sangat penting. Allah hantar kita ke dunia untuk laksanakan ubudiah, kemudian akan nilai pelaksanaan kita di sini. Dan penilaian ini akan diberikan ganjaran selepas kita mati nanti, insya-Allah. Kita sebenarnya berada di sini dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab ini. Walaupun nampak kita sebagai NGO ke sana kemari, tapi sebenarnya kita melaksanakan tugas dan tanggungjawab ubudiah. Raya Haji baru ni saya bersama dengan tim kluster 4 yang dipimpin oleh Dr. Bahar pergi ke Aceh untuk melaksanakan program korban di Aceh. Dan alhamdulillah di Aceh kita dapat sembelih korban sebanyak 17 ekor lembu dan 6 ekor kambing. Aceh. Alhamdulillah. Walaupun kita kata begitu, tapi sebenarnya itulah persiapan kita, pelaksanaan kita melaksanakan ubudiah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya ialah tema kita pada tahun ini seperti yang dijelaskan banyak kali, ialah memperkasakan keupayaan membina khairul ummah. Kalau kita sebut memperkasa tu, memperkasa ia telah menjadikan hebat, unggul, kuat atau berdaulat, dominan dan sebagainya. Itu perkasa. Keupayaan pula kebolehan untuk mencapai atau melakukan sesuatu. Maknanya nak angkatkan keupayaan tadi. Dan pada masa yang sama keupayaan merangkumi pemikiran, kepimpinan, ilmu, berani untuk berubahlah dari individu hinggalah organisasi. Kita kena berubah seperti yang disebutkan oleh yang bahagia Tuan Syed tadi. Maknanya suasana yang berubah ini, suasana geopolitik yang berubah ini sangat cepat. Dan kita pun harus berubah. Harus berubah. Selalu kita sebut juga istilah apa? Insanity is repeating the same process over and over again but expecting different results. Orang putih kata insane. Insane ni dalam bahasa kita gila lah. Tapi dalam bahasa Kelantan dia tak kata gila, dia kata gila ising. Orang Kelantan tak kata gila, dia kata gila ising. Bakali dia ambil orang putih ke orang putih ambil dia tak tahu. Gila ising ni orang Kelantan kata bukan gila betul ni, tapi gila tentang keilmuan ni. Itu gila ising. Orang Kelantan tak ada sini, tak faham lah tu. Jadi kita harus berubah. Harus berubah. Sebab berubah ni kena sentiasa. Sebab kalau kita kata hari ni, buat bila buat sekarang? Sebab sebenarnya tak ada sekarang ni. Now is no longer now because the first now has gone. And now is a new now. Tak? Kita kata jam sekarang pukul berapa? 10.53, berapa saat? 20 saat. The moment kita sebut 20 saat dah pergi dah. Dari 23, 24, 25 saat dah pula. Jadi makna now sebenarnya tak ada now. Tak ada now. Sebab yang kita sebut now itu pun adalah yang lepas dah. Itu dia sebut sekarang ini bukannya sekarang lagi. Kerana sekarang dulu sudah pergi dan sekarang yang ada ialah sekarang yang baru. Jadi oleh sebab itu kita mesti bersedia untuk berubah.
untuk berubah. Kalau kita berada di tahap lama, di mana-mana pun kita tak berubah, maka kita tidak akan dapat hasil yang berbeza. Bahkan kalau kita buat benda yang sama nak dapat hasil yang berbeza, itu dikatakan gila, insane. Gila. Jadi sebab itulah marilah sahabat-sahabat semua kita berubah untuk melaksanakan benda yang baru, yang insya-Allah yang selaras dengan syarak insya-Allah. Dan membangun sesuatu sama ada fizikal ataupun abstrak ini seperti semangat dan keluarga ini. Kita nak bina. Kalau nak bina dewan ni berbentuk fizikal, tapi nak menghidupkan dewan ini, kita bina. Ini proses pembinaan. Proses pembinaan manusia. Daripada penerima kepada pemberi. Daripada orang yang mana rasa nikmat bila menerima. Tapi berubah menjadi orang rasa nikmat bila memberi. No, this is something that we need to develop ourselves. Maknanya proses pembinaan kita yang melahirkan khairul ummah ini, daripada seorang yang kita kata biasanya tak cukup dan perasa diberi, maka bila dia terima, dia akan rasa gembira. So daripada proses inilah kita nak bawa pergi kepada sehingga dia boleh memberi bukan menerima. Dan memberi ini dia menjadi seorang yang sangat gembira. Maknanya inilah yang kita nak lahir dalam kehidupan kita. Proses pendidikan kita ini yang saya sebutkan tadi, nak bina generasi kita ini sehingga insya-Allah daripada dia penerima kepada pemberi. Dalam semua aspek. Dari segi kebendaan ke, dari segi tarbiyah ke. Kalau dia terima tarbiyah daripada orang, sekarang ni dia nak kena beri tarbiyah kepada orang lain. Kalau dia nak buat program, dia menerima derma, sekarang dia nak jadi seorang yang menderma, memberi. Ini adalah perkara yang sangat penting. Kita letak dalam kepala kita, jangan sampai tua pun kita menjadi seorang yang menerima. Sebab itulah di KTD kita letak slogan di dalam bahasa Kelantan juga. Orang Kelantan, orang Terengganu faham lah. Orang Kedah tak apa nak faham kot. Apa dia? Ngaji biar pandai. Faham kan? Perangai biar jauh. Faham tak? Perangai ni nak kena baiklah akhlak. Hidup biar boleh tumpang. Hidup biar boleh tumpang. Inilah perkara yang sangat penting. Mana hidup berbakti. Hidup mestilah biar boleh memberi. Dalam apa juga bentuk. Memberi. Alhamdulillah hari ini, tahun lepas pun saya sebut dalam CAF, Charity Aid Foundations di seluruh dunia, sudah 7-8 tahun berturut-turut, negara pemberi yang paling tinggi dunia ialah Indonesia hari ini. Dulu Myanmar, Amerika nombor 2. Kalau tengok CAF, Charity Aid Foundations, dia buat kajian seluruh dunia. Memberinya dalam 3 perkara. Money, time, dan juga kita punya effort. Tenaga yang kita berikan. 3 perkara ini. Masa, tenaga dan juga duit yang kita beri. Indonesia dapat johan sekarang ni. Dulu, tahun 15 dulu, saya tengok dalam laporan tu, dia kata, Malaysia ni tengoknya nombor 1 dunia di kalangan negara-negara Islam. Sekarang dah hilang. Nak bandingkan negara-negara lain. Tapi saya rasa bukan itu merupakan tanda yang akhir, tetapi sebenarnya dia merupakan satu indikator yang boleh kita tengok insya-Allah. Dan khairul ummah ini, ummah yang terbaik ini selalu disebutkan dan tadi telah disebutkan oleh yang berbahagia Dr. Said bahawa khairul ummah ini telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, iaitulah kuntum khairum matir khujat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Inilah seperti yang kita sebut tadi, bina ini sehingga akhirnya jadi kuntum khairul ummah. Bina siapa ni? Bina bangsa Arab dulu yang disebut dengan jahiliyah. Bangsa Arab sebelum kedatangan Islam, before the coming of Islam, these Arab people were under jahiliyah. But because of Islam, when Islam came, Islam transformed them and become kuntum khairu ummah. This is what we hope to do, and this is what
we hope to achieve, and this is what we are doing now, insyaAllah. Inilah yang harus kita laksanakan. Sebab sebaik mana pun kita, sampai apa banyak anugerah pun kita, tapi kalau tak balik kepada Allah, hanya sementara sahaja. Hanya sementara sahaja. Inilah seperti yang disebutkan oleh Tuan Doktor tadi, maknanya guru-guru kita yang dulu telah mengajar kita untuk membentuk generasi, sehingga jadilah generasi itu kuntum khairu ummah. Sebaik-baik ummah. Nah, dan sifatnya iman, sifatnya menyuruh yang ma'ruf, sifatnya mencegah yang mungkar. Inilah 3 sifat yang sangat penting yang harus kita nikan. Surah Al-Imran ini menjadi dasar khairu ummah. Ini bukan gelaran automatik, tetapi amanah yang dibina melalui iman dan amal saleh. 3 asas yang kita sebutkan tadi itu, dan khairu ummah ialah umat yang memimpin, mendidik, membawa rahmat, bukan hanya sekadar kuat beribadah sahaja. Kenapa? Karena disebut oleh Qardawi bahawa bila Allah kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku jadikan jin dan manusia ini kecuali untuk berubudiah, beribadat, maka disebut bahawa ibadah itu ada 3 komponen yang besar. Pertamanya ialah ibadat khusus, sembahyang, puasa, zakat, haji, semuanya itu. Tetapi yang lebih daripada itu ialah 2 perkara lagi, iaitu disebut sebagai amal ma'ruf nahi mungkar, seperti yang dikehendaki oleh khairu ummah tadi. Dan yang ketiganya, jihad fi sabilillah. Ini kalau kita tengok dari satu ayat yang jelas disuratkan ini dalam surah Al-Hajj. Ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Kemudian diteruskan dengan wajahidu fillahi haqqa jihadi. Maksudnya dalam ayat yang ke-77 dan 78 itu jihad. 77 menjelaskan bahawa wahai yang beriman, rukuk, sujud dan beribadat. Selepas tu waf'alul khairan, mana pergi bekerja, pergi buat amal kebajikan ini. Inilah perkara yang sangat penting. Hidup biar boleh tumpang itu, inilah dia. Dan seterusnya ayat keempat disebut ngaji pandai, perangai juru, hidup boleh tumpang dan insya-Allah mati masuk syurga. Baru boleh kunci. No? Kalau tak jadi khairu ummah, tak mungkin boleh masuk syurga. Jadi inilah perkara yang sangat penting. Kita bersama-sama menghayatinya dan melaksanakannya, insya-Allah. Walau bagaimanapun apa disebutkan tadi, satu ulangan, realiti umat kini, dunia Islam melalui fasa yang sangat mencabar. Tetapi krisis ini adalah peluang untuk kita bangkit memimpin. Kita tengok misalnya contoh yang contemporary, itulah apa yang berlaku pada Iran. Berapa puluh tahun, 60, 46 tahun, 47 tahun, di boykot dalam pelbagai aspek, politik, ekonomi, pelbagai aspek. Tetapi pada masa yang sama, dia juga berjuang di belakang tabir, menghubungi negara-negara lain. Hubung dengan negara China, dengan Korea Utara, dengan Rusia, dan akhirnya dapat membina kekuatan sendiri yang dibacakan oleh kita punya qari tadi, wa'addu lahum masata'tum min quwwah. Dia wujudkan kekuatan fizikalnya, kekuatan ketenteraannya. Tapi bukan saja kekuatan ketenteraan dari segi fizikalnya, tetapi kekuatan ketenteraan dari segi strateginya. Inilah perkara yang sangat besar dalam kehidupan hari ini. Strategi peperangan itu. Konflik global berterusan dan melahirkan satu negara yang baru tumbuh. Apa dia? Negara umat pelarian. Pelarian ini dikira, tak silap saya, lebih daripada 68 juta umat Islam, sebahagian besarnya menjadi pelarian. Pelarian di negara mereka sendiri. Inilah realiti yang ada, dan inilah menyebabkan kita hari ini juga sikit-sikit atas upaya yang ada berusaha untuk membantu, insya-Allah. Dan konflik ini alhamdulillah dapat melahirkan kesedaran generasi muda daripada masa ke semasa. Dan kita tengok misalnya sekarang generasi Z ni, daripada disebut ni, di Amerika menolak kepimpinan Trump dan menolak apa yang dilaksanakan oleh Israel, pencerobohan terhadap negara-negara Islam, termasuk
Gaza dan semuanya itu. Dan mereka pada masa yang sama berpihak kepada negara yang tertindas. Itulah negara Islam. Inilah perkara yang telah berjadi sekarang ini. Dan teknologi AI dan digital mengubah dunia. Generasi yang gagal menyesuaikan diri akan ketinggalan. Nah, inilah perkara yang sangat penting kepada kita pada hari ini. Dengan AI ini, benda yang boleh dibuat dalam masa seminggu, dia boleh buat dalam masa beberapa jam. AI punya hal. Jadi inilah perkara yang sangat penting. Tuan-tuan sekalian. Realiti umat kini boleh dikatakan tidak ada satu pun negara Islam yang diiktiraf sebagai negara maju. Tak ada satu pun. Walaupun negara-negara Timur Tengah, negara kaya-kaya, tetapi sebenarnya tak diiktiraf sebagai negara maju. Bahkan 80% daripada negara membangun, penduduknya ialah datang daripada negara Islam. Dan di antara negara-negara Islam yang dikira sebagai elok sikit ialah Turki dan juga Malaysia. Itulah. Dan di akhir-akhir ini Indonesia. Sehingga disebut bahawa Indonesia dalam tahun 30 nanti dijangkakan akan menjadi top 10 ekonomi dunia, di mana China akan menjadi nombor 1 dan Indonesia menjadi top 10 di atas ekonomi dunia. Sekarang ni dia duduk di tangga 17 gitulah. 17-18 antara Indonesia dan Turki. Ini dari sudut GDP, bukan per capita GDP. Kalau per capita dia jauh lagi, tapi GDP semula jumlah, dari segi jumlahnya. Dan untuk itu kita harus kembali kepada Allah SWT ini. Dalam keadaan yang begitu lemah, tak ada satu pun negara Islam yang maju, tak ada satu pun negara Islam yang dikira sebagai maknanya berada dalam negara maju kelas itu. Malaysia ini. Dan siapa kata among the blind the one-eyed man is the king. Di kalangan orang lain yang buta belaka, orang yang ada mata sebelah tu dia jadi raja lah. So di kalangan negara-negara Islam ni, walaupun Malaysia tak ni sangat, tetapi sebenarnya dia raja jugalah. Sebab orang lain teruk daripada dia lagi. Kita tengok yang disebut sekarang, kita tengok bagaimana berlaku. Tak pasal-pasal Sudan misalnya jadi belah dua. Kan? Tengoklah negara Islam. Di Syria, maknanya Syam zaman dulu tu, dalam sejarah awal lagi. Sekarang dah jadi porak-poranda habis. Semoga insya-Allah memahami suasana yang ada pada hari ini. Bahawa bukan saja kita lemah, tetapi negara-negara Islam semua lemah di dunia pada hari ini. Kita tengok di Tenggara Asia ini, kita kata misalnya, satu ketika dulu Filipina adalah umat Islam. Sekarang tak ada lagi. Misalnya selatan Thailand, umat Islam. Sekarang dikawal oleh bukan Islam. Dan kita pun di mana-mana pun sekarang ini, walaupun kita kata Malaysia ini, majoritinya bumi putera kita ini. Tetapi ekonomi kita nombor 3 daripada 3. China nombor 1, India nombor 2 dan orang Melayu nombor 3. Inilah yang berlaku. Jadi oleh sebab itu kita mesti berusaha. Walaupun kita nampak maknanya luar begitu, tetapi sebenarnya kita mesti berusaha. Berusaha ke mana? Berusaha nak mengangkat ummah kita ini supaya menjadi khairul ummah. Inilah harapan kita dan inilah misi visi kita yang harus kita laksanakan, insya-Allah. Persoalan yang global kini bergantung kepada ilmu dan teknologi. Ilmu dan teknologi sangat besar. Dalam satu hadis saya ingat saya tersebut bahawa manusia ini Rasulullah kata dibagikan pada 4 kumpulan. Kumpulan pertama ialah kumpulan yang ada ilmu dan ada harta. Dia melaksanakan tugas dan tanggungjawab ilmu dan harta ini.
knowledge and wealth. Maka inilah disebut Rasulullah sebaik-baik kumpulan. Kumpulan yang kedua ialah kumpulan yang ada ilmu tapi tak ada harta. Tapi dia kata, dia sentiasa berfikir kalau dia ada harta dan melaksanakan tugas tanggungjawab seperti orang ada harta. Dan dia melaksanakan tugas dan tanggungjawab ilmunya. Rasulullah kata, kumpulan yang kedua ini adalah sama dengan seperti kumpulan yang pertama. Tapi kumpulan ketiga ada harta tapi tidak ada ilmu. Inilah Rasulullah kata sejahat-jahat kumpulan. Kerana dia menyalahgunakan harta dia. Dalam bahasa ekonomi, masa saya duduk sebut-sebut cakap-cakap. Dari segi ekonomi dia ada 3 kumpulan. Kumpulan pertama orang miskin. Bangun pagi, duk fikir nak makan apa. Boleh ke? Itu orang miskin. Orang yang menengah sikit, bangun pagi, nak makan di mana. Kemarin makan bangi, esok mahkota pula kot, atau mana-mana. Tak. Tapi golongan yang kaya-kaya ni hari-hari duk fikir nak makan siapa. Inilah masalah yang berlaku. Kenapa? Kerana dia ada harta tapi tidak ada ilmu. Inilah yang berlaku. Dan hari ini ialah yang merosakkan kita ini kerana ilmu. Kalau ilmu yang ada pun ialah dia memang ada ilmu. Sebab kalau tidak dia tak boleh rasuah. Kalau tidak dia tak boleh menipu. Kalau tidak dia tak boleh merompak. Orang nak merompak, nak menipu, nak rasuah ni sebenarnya kena cerdik, ada ilmu. Dan cuma dia salah gunakan ilmu tadi. Pasal apa? Pasal dia tidak ada iman yang mengawal dia. Inilah sebenarnya tugas dan tanggungjawab kita. Nah, sebab apa? Sebab Allah berikan basic human morality ini sama saja kepada sesiapa. Fa'alhamha fujuraha wa taqwaha. Siapa pun Allah beri basic human morality ini sama saja. Tapi Islam datang, kata Maududi, nak transform basic human morality ini kepada basic Islamic morality. Ya, bila pandai, tadi ada hubungannya dengan Allah. Bila berharta, ada hubungannya dengan Allah. Bila apa pun ada hubungannya dengan Allah, ini akan memberi pahala, tidak beri dosa seperti yang tidak ada ilmu tadi. Inilah perkara yang sangat penting yang kita perlu laksanakan dalam kehidupan kita. Dalam berada di dalam haluan ini, insya-Allah. Dan kumpulan yang keempat, sudah pastilah ilmu pun tak ada, harta pun tak ada. Memang yang ni parah lah. Kan? Yang ni parah sungguh-sungguh lah. Tidak sikit-sikit, parah banyak lah. No? Parah banyak. Dan keupayaan ialah gabungan ilmu, iman, kemahiran dan kepimpinan. Ini perkara yang sangat penting yang perlu kita abadikan dalam pelaksanaan kita. Nak laksanakan apa? Nak melahirkan satu golongan yang berilmu. No. Nak buat apa? Nak lahirkan golongan yang berilmu ni, dia beriman. Pada masa yang sama, kena ada kemahiran. Ini sebenarnya satu perkara yang telah disegmenkan dalam kehidupan kita hari ini. Sehingga jadi paralel gitu. Dia tak bertemu. Nah, antara ilmu dengan kemahiran dia tak bertemu. Contohnya misalnya orang agama, minta maaf orang agama. Tidak dimasukkan ilmu semasa tadi tu. Sehingga menjadikan mereka mahir. Masa saya di Perlis awal-awal dulu, ada tok guru mengajar, memang ahli sunnah, tok guru sunnah mengajar, dan orang pergi tanya dia, tok guru bank nak bagi hadiah. Apa dia riba tu lah. Dia kata okey. Sebab apa? Tok guru tak ada ilmu bank ni. Tak ada ilmu bank ni tadi. Bahawa bank ni bagi, tak bagi hadiah, bank ni bagi riba tadi tu. Dia sebut hadiah. Jadi bergantung kepada orang yang beritahu pada dia. Kalau hadiah memang betul boleh lah kan. Tapi tak. Orang yang beritahu tadi tu jenis tu jugalah. Jenis berilmu yang tidak beriman. Rosak. Jadi sebab itulah gitu. Begitu juga orang yang sekular macam kita ni, macam anak ni. Tak. Tidak ada ilmu agama. Ngaji tak usah kira. Tak. 2-3 biji masuk universiti duduk mengaji. Tapi ilmu agama tak ada. Inilah peranan tarbiyahnya. Nak gandingkan inilah. Orang yang ada dalam bidang pendidikan agama, orang yang ada dalam pendidikan sekular ini harus digandingkan melalui proses tarbiyah ini untuk melahirkan kuntum khairu ummah. Inilah perkara yang sangat penting, tuan-tuan sekalian. Dan begitulah juga kemahiran ini seharusnya digandingkan. Seharusnya kan. Misalnya kita kata, ustaz tadi ni yang buat ni, yang urus kita ni, jadi ambil gambar tadi tu daripada Cairo tu. Ustaz Fatah, kameraman tadi tu.
Mana Ustaz Fatah? Ni yang duk urus kemari-kemari tadi jalan-jalan. No, review knowledge tu. Yang duk urus sampai boleh nampak ni. Review knowledge daripada UIA. Dan daripada sekolah kita lah dulunya. Sekolah Kampung Laut. Kita nak gandingkan yang ini. Ini anasa perkara yang sangat penting. Contohnya bila Allah sebut tadi. Wa yuzqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah itu. Mereka kata, ya Allah kenapa ni? Macam mana? Ini manusia ni duk berbunuh, menumpah darah semua macam ni. Macam mana jadi khalifah? Sedangkan dia duk beribadat sentiasa. Tapi Allah kata aku lebih tahu. So apa yang Allah buat? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma aradahum. Allah bagi nama-nama benda ni kepada Adam. So dia bertanya malaikat apa benda ni? Malaikat kata aku tak tahu kecuali apa yang kau beritahu pada aku. Lalu Allah kata, Allah tanya Adam alam semua beritahu. Maknanya dalam bahasa mudahnya ialah Adam telah dibekalkan oleh Allah dengan ilmu semasa. Nama-nama benda. Bila nanya malaikat, malaikat tidak tahu. Jadi oleh sebab itulah dalam pengurusan bumi sebagai khalifah, pengurusan benda ini, pengurusan dunia ini sangat penting. Tok Guru Ni Aziz kata, kalau nak urus benda dunia ni saja, sebagai menteri besar apakah dia kata, nak urus dunia saja. Tak perlu pun, dia kata. Tak perlu pun Quran apa-apa. Tak ada boleh fikir sendiri. Sebab Allah dah bagi otak kepada kita. Tetapi yang jadi perlunya ialah kerana kita nak bawa ni balik kepada Allah. Pasal dia perlu kepada perkara-perkara yang kita tak nampak. Beriman kepada yang gaib ni. Pada syurga, pada neraka, pada hari akhirat, pada balasan. Semuanya itu tak nampak. Yang ini perlu kepada keimanan. Dan yang inilah perlu kepada bantuan Al-Quran. Yang inilah perlu kepada bantuan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Sejak dulu-dulu lagi. Inilah sebenarnya perkara yang sangat penting dalam perjalanan kita ini. Untuk kita laksanakan sebaik mungkin. InsyaAllah. Dan sangat penting juga ialah kepimpinan. Tuan-tuan sekalian. Pimpinan ini. Hari ini di Malaysia pun kita nampak krisis kepimpinan. Hak ada, dia nak jolok jatuh. Hak naik pun orang lain boleh jolok jatuh. Siapa yang naik, jolok ya dia. Yang aman sikitnya ialah, saya ingat masa berpindah daripada Tengku Abdul Rahman kepada Tun Razak. Masa tu aman sikit. Aman. Alhamdulillah. Walaupun zaman Tun Dr. Mahathir, kita kata dia tetap 22 tahun, 23 tahun, tetapi sebenarnya percubaan banyak kali tak jadi. Tak jadi. Tak. Misalnya 80 lebih tu lawan Tengku Ghazali dia jatuh. Graf dia naik, jatuh. Lawan Tengku Ghazali menang 24 undi tak silap. Jatuh, graf jatuh. Tapi dia recapture tu dia naik balik. Lawan timbalan dia pula dengan Anwar Ibrahim tahun 90-an tu. Jatuh balik. Tapi dia boleh naik balik. Kali dia recapture dia punya graf daripada turun naik tadi itu. Itu keupayaan dia. Keupayaan dia. Allah beri dia sampai boleh bertahan sampai lebih 20 tahun. Tak. Tapi lepas tu dia pun tak boleh bertahan. Hari ni percubaan naik balik pun sampai mati deposit. Langkawi itu mati. Tak boleh. Dah lepas musim bagi ke orang lain pula. Sampai sekarang pun masih lagi mencuba. Sampai sekarang sebagai pembangkang tak ada kuat lagi lah. No? Tak ada kekuatan lagi dah. Jadi inilah perkara yang sangat penting. Kepimpinan ini adalah merupakan perkara yang sangat penting kepada kita. Sehingga, saya sebut di belakang tetapi nak sebut di sini dulu. Sehingga Allah sebut, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tugas dan tanggungjawab ini sebenarnya adalah Allah berikan kepada keluarga, kepada ibu bapa untuk melahirkan kepimpinan. Kepimpinan yang bagaimana? Kepimpinan yang berada di depan bersama-sama dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa tu? Itulah dia. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Jadi inilah perkara yang sangat besar, sangat penting untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita pada hari ini. Iaitulah nak bawa masyarakat, nak bawa diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Laksanakan tugas dan tanggungjawab Allah
amanahkan ini dan balik kepada Allah dalam keadaan yang disebut tadi. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan Abi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rasulullah. Mana inilah perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dan tuan-tuan sekalian, Allah tidak membebani kita. Allah tidak beban kita. Melainkan setakat apa yang kita mampu. Yang selalu kita sebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tak beban kita. Kita buat apa yang kita mampu. Tak ada duit, tak boleh zakat. Tak payah zakat. Tak ada duit, tak boleh pergi haji. Tak payah pergi haji. Pasal kita tak ada duit, tak mampu. Tapi apa benda yang kita tak boleh nak kata tak mampu, ia laksanakan benda-benda yang bersifat kerohanian. Seperti semayang. Semayang tak ada istilah tak mampu. Tak mampu berdiri, duduk. Tak mampu duduk, tidur. Tidur pun tak boleh bergerak. Dengan mata pun dengan salat. Pergerakan hanyalah dengan mata, isyarat pun kena salat. Tidak ada pilihan. Inilah perkara yang sangat penting pada kita. Nak lahir kuntum khairu ummatin ini bukan dengan definisi kita, tapi dengan definisi yang telah ditetapkan oleh Allah SWT melalui apa yang dilaksanakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemampuan adalah asas tanggungjawab. Rasulullah SAW membina generasi yang mampu memimpin dan mentadbir. Kita tengok salah satu benda yang sangat besarnya ialah Rasulullah SAW bukan saja melahirkan jemaah, melahirkan umat dia, kuntum khairu ummah ini, tetapi sebenarnya Rasulullah SAW telah melahirkan barisan kepimpinan yang ramai. Siapa saja boleh naik sebagai kepimpinan. Inilah keistimewaan generasi awal yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Bukan melahirkan individu-individu biasa, tetapi melahirkan individu yang boleh kita kelaskan sebagai pemimpin. Apa pun, siapa pun. Inilah pada yang luar biasa. Tapi hari ini, bila kita sebut pemimpin pun, tak boleh. Pasal apa? Tak ada, tidak pada tempat dia. Kita kata, kalau nak masuk dalam gerakan Islam, nak buat Islam ni, duduk dalam gerakan Islam ini, paling tidak kita kena selesai yang wajib. Paling tidak yang wajib, yang asas. Tapi kalau dia masih duduk berzina, masih lagi minum arak, masih lagi macam-macam, nak jadi penyokong pun tidak boleh. Penyokong pun tidak boleh. Mana dia tak boleh duduk dalam circle Islam. Luar bolehlah. Nak berkawan dengan dia di luar bolehlah. Tapi nak duduk semeja dengan kita, nak bincang soal-soal ummah, kena buang dulu yang ada dalam diri kita. Iaitulah perkara-perkara yang dosa tadi itu. Ini perkara yang sangat penting, yang basic. Tetapi bila kita letak kepimpinan, tapi benda yang haram masih hidup bersama-sama sebagai satu sistem hidup dia, inilah yang menjadi rosaknya jemaah kita pada hari ini. Rosak kita ni. Kenapa? Kita pilih berdasarkan kepada demokrasi. Kalau ramai demokrasi ni, ramai penagih dada, maka lahirlah pemimpin penagih dada. Orang penagih dada tu akan nak angkat duk guru. Takkan nak angkat orang yang balik Azhar untuk nak ni, takkan nak angkat orang yang balik Amerika, England untuk ni. Dia pilih bapak dia. Itu demokrasi. Tapi bukan gitu semua kan. Tapi antaranya itulah ada bendanya. Jadi sebab itulah sangat penting kita balik kepada Islam. Balik kepada Islam. Demokrasi hanyalah apa yang kita bertemu dengan perjalanan. Tetapi dalam perjalanan kita ini, kita sentiasa bertemu dengan Islam yang guide kita untuk laksanakan tugas dan tanggungjawab kita hari-hari. Tak ada pilihan. Kau bagaimana? Bolehkah gitu? Nampak letih ni? Ingat saya je letih. Jadi inilah perkara yang sangat penting kita develop. Bila nak buat kepimpinan, bila nak jadi pekerja Islam, paling tidak kena ada yang sunnah. Sunnat dia kena buat. Dan di samping yang wajib tadi, dan yang makruh dia buang. Makruh dia buang. Baru boleh jadi pekerja Islam. Yang asas itu asas. Bila kepimpinan, memanglah benda-benda subahah ke, benda-benda yang terpaksa dibuangkan untuk nak jaga apa tu, kesatuan dan kesucian jemaah tadi tu. Kesucian kuntum khairu ummah tadi. Inilah perkara yang sangat penting dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab ini. Bukan siapa-siapa saja yang pandai bercakap, yang ada pidato, balik ngaji tinggi-tinggi, boleh jadi pemimpin. Tak, dalam Islam bukan itu. Yang benarnya ialah kena pimpin, kena lihat daripada bawah. Daripada bawah.
Of course, kita sebut tadi kemahiran, kelulusan, pendidikan semua itu kita ambil kira. Nah, tetapi yang sangat pentingnya ialah hal syarak ini. No? Kalau misalnya dah tua dah ni, nak kahwin kali yang kedua, 60 lebih dah umur. Dah. Mai Kuala Lumpur, Penang. Dia nak balik ke negeri dia lah. Negeri dia tak kira lah mana-mana kan. Sebut tempat nanti orang tanya pula. Ni cerita betul ni. Dah 60 lebih tu. Nak balik ni, hak baru Penang tadi lah. Teman balik. Drive bersama, berdua-duaan. Tapi dia kepimpinan Islam. Ini berlaku dalam masyarakat kita. Kenapa? Kita tak ada guide. Tak ada guide. Understand or not, brother? You understand Malay? Huh? Oh, translate. Alhamdulillah. Jadi maknanya ada lintang pukang macam tu. Tak ada ni. Jadi ini sebab itulah kita perlu sangat proses pendidikan atau tarbiyah ini untuk melahirkan generasi yang boleh kita berikan tugas dan tanggungjawab ini. Kalau tidak, rosak. Kemampuan adalah asas tanggungjawab. Rasulullah SAW membina generasi yang mampu memimpin dan mentadbir. Mampu memimpin dan mentadbir. Kita tengok bagaimana Sayyidina Bilal. Seorang hamba. Tapi boleh masuk duduk dalam jemaah menteri Rasulullah SAW. Jaga perbendaharaan negara pula tu. Sama begitu sekali. Tak. Orang yang kita kata kepala Samseng seperti Sayyidina Umar. Tak. Kepala Samseng boleh kata itu. Itu zaman jahiliah dia. Tapi telah dididik oleh Rasulullah SAW. Akhirnya apa jadi? Rasulullah kata kalau ada Nabi lepas aku, ini dia orangnya. Siapa? Dianya. Orang dulu pembunuh seorang apa. Inilah daripada satu peringkat kepada satu peringkat inilah. Benda yang kita nak tuju khairul ummah tadi daripada apa yang kita nak kena barang. Ini perkara yang sangat penting yang ada dalam pemikiran kita dan penghayatan kita. Dan teras pembangunan khairul ummah ini adalah kegemilangan tamadun. Kita tengok Salahuddin Ayyubi, Fatih Sultan Muhammad ini lahir daripada keupayaan, bukan semangat semata-mata. Dengan keilmuan yang sejak daripada awal-awal lagi. Nah, tengok apa dia kata tak? Bila nak solat, tanya. Nah, siapa yang tak pernah miss solat? Tak. Kalau miss duduk. Semua tak duduk. Semua tak miss. Tentera dia tak miss. Semua solat belakang yang wajib. Tapi bila sunat, turun sikit. Tapi bila sebut semayang malam, tak pernah miss. Tinggal dia seorang-seorang. Dialah jadi imam. Tok Guru Ni Aziz. Saya tengok dalam inilah YouTube. Sambil menangis dia cerita. Sepanjang hidup dia kata dia miss sembahyang malam 3 kali. 3 kali. Inilah bendanya. Bila Allah sebut misalnya ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalil ni, mana Allah sebut ni untuk buat apa bekalan kita untuk pergi buat kerja dakwah tadi ni. Tak. Allah sebut nak kerja dakwah ni apa persiapannya? Kena semayang. Apa persiapannya? Kena baca Quran. Apa persiapannya? Ini semua. Tak. Tapi hari ini kita nak pergi kerja dakwah, kita baca buku, 4-5 buah buku, satu tajuk, maka kita pun pergi bercakap. Bukan salah, betul. Tapi kita bergantung kepada asbab. Kita tak bergantung dengan Allah. Kita bergantung pada usaha kita. Banyak mana kita baca buku? Rujukan kita banyak mana? Tapi kita tak bergantung dengan Allah dalam realiti kehidupan kita. Cakap betul lah. Tapi tak. So apa hasilnya? Bagaimana kita nak dapat hasilkan khairul ummah ini kalau kita hanya sekadar baca buku? Tak ada hubungan dengan Allah. Ana dulu terkejut bila Al-Fadhil Ustaz Darus. Ya, tahun 70-an dulu ana ikut program orang mengaji bahasa Arab ni, nak hantar pelajar-pelajar ke Mesir, pelajar medik ke Mesir, persiapkan bahasa Arab di Nilampuri. Sana join grup tu nak belajar bahasa Arab dengan Ustaz, tim daripada Nilampuri. Pergi. Oleh kerana anak dah bekerja pada satu tahun 70-an dulu, Ustaz Darus bawa lah anak pergi kuliah subuh, pagi-pagi dengan pelajar-pelajar ni. Tapi bila duduk sembang dengan dia kata apa? Anak tak percaya, dia kata. Orang nak buat kerja dakwah tarbiyah ni kalau tak bangun malam. Itu tahun 70-an dia sebut. Mana sekitar hampir 50 tahun dulu lah. Kalau tahun 80, dah 46 tahun. Tak. Ni tahun 70-an dia sebut begitu. Allahu Akbar.
Inilah perkara yang sangat penting. Mesti memantapkan diri kita dengan soyak solat. Mantapkan diri kita dengan sembahyang. Jadilah kita seperti mana yang disebut oleh Allah. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai yang beriman. Minta tolong dengan apa? Salat dan sabar dan salat. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salah. Minta kita dengan Allah nak buat kerja kita ni. Bukan sepandai-pandai kita saja. Bukan atas asbab saja. Tapi berhubung dengan Allah. Nak pergi buat kerja. Baru jadi. Kita nak pergi buat kerja Allah suruh. Kita nak buat dengan cara kita. Mana boleh? Kita nak hasil yang Allah nak. Kita buat dengan hasil yang kita nak. Ini benda yang sangat perlu kita letakkan betul-betul pada tempatnya. Nah. Inilah sebenarnya perkara yang sangat penting. Sangat penting. Orang dulu-dulu melatih berdasarkan yang ini, yang asas ini. Tapi hari ini kita latih berdasarkan kepada aspek-aspek tambahan. Aspek-aspek tambahan. Misalnya, awal-awal lagi sudah pergi tuition bahasa Inggeris. Dah. Semayang tak lagi. Sampai-sampai ke peringkat pergi mengaji US, balik rumah. Balik rumah. Dah. Kerja sampai pencen dah. Dalam satu mesyuarat di Jakim. Maaf orang Jakim ada sini. Umur dah 70. Dia tanya ustaz, kalau kita umur 70, dia tanya ustaz, macam mana kalau kita salat, kita tak baca Fatihah? Umur dah 70. Pasal apa? Emphasis kita pada pendidikan ialah kerana nak cari kerja. Bukan nak dapat khairul ummah tadi. Inilah perkara yang sangat penting kita pelaksanakan. Tapi bukan nak tinggal tu kena ada sebab kita nak hidup. Kan? Cuma kita nak kena tambah supaya membetuli dengan kehendak yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Memperkasakan keupayaan bermaksud membina insan yang beriman, cekap dan mampu mengurus amanah ini. Inilah apa yang sangat perlu kita laksanakan pada hari ini, insya-Allah. Selepas 37 tahun, haluan perlu menggandakan bukan bermula semula. Ini perkara yang sangat penting. Langkah kita teruskan. Tak usah tengok belakang. Tengok belakang itu untuk melihat apa sejarah-sejarah sebagai panduan ke depan, insya-Allah. Tapi bukan sedikit cabaran. Macam sahabat kita dalam ikram sudah menghadapinya. Allahu Akbar. Semoga Allah lepaskan ujian-ujian yang besar-besar ini, insya-Allah. Di mana pun ada ujian. Kita pun ada ujian. Kita pernah digeledah oleh SPRM. Habis maklumat pejabat bawa bertentang bawa pergi. Tapi lama dululah, lebih 10 tahun dulu. Alhamdulillah Allah bagi balik semua. Tak ada apa-apa. Antara sebab lepas tu dia cek semua tu. Macam program kita buat nak bantu orang miskin ni. Dia cek semua. Kita buat nama semua tu, dia ambil nama tu pergi cek. Telefon kat kawan tu. Ada betul tak? Ada belakang, alhamdulillah. Lepas tu dalam perjanjian tu kita boleh ambil 10% daripada kos pelaksanaan. Anda tak ingat berapa juta dia bagi. Kemudian daripada berapa juta itu kita boleh ambil 10%. Dia buat penyiasatan, rupanya kita ambil hanyalah 4%. Dia kata kalau hak ni pun tak ambil, takkan ambil hak tak baik. Hak baik ni pun tak ambil. Hak lulus ni pun tak ambil. Ambil hanya sikit saja. Daripada 10 ambil 4%. Tak sampai 50%. Hanya 40% saja jadi ambil. Hantar balik belakang, alhamdulillah sepagi ni. Dan doakanlah sahabat-sahabat sekalian. Supaya kita duduk dalam keadaan yang kita sebut tadi. Bahawa nak duduk dalam jemaah ini. Sebagai pekerja atau sebagai mesti jangan terlibat dengan benda-benda yang haram. Pintu masuknya itu. Tapi dah jadi ahli, maka kita kena terlibat juga dengan benda-benda yang sunat. Jangan semayang saja. Nah, kita sebut bahawa ni, ingat tak? Dalam banyak pertemuan di kalangan ahli-ahli kita sebut. Mana semayang kita sekurang-kurangnya 40 rakaat satu hari. Apa 40 tu minimanya? Ingat? 17 hak wajib kan? Witir tahajud 11. Kemudian paling tidak pun semayang rawatib itu 12, 40. Kalau nak tambah hal lain-lain, duha ke apa itu tambahan. Minimanya 40. Boleh kah? Itu dia. Quran pula, begitulah juga. Paling baik
Imam Nawawi sebut dalam Al-Zakah tu 500 ayat sehari ataupun 400 ayat sehari. Kalau 400 ayat sehari, katalah ayat Quran 6,000 saja, bagi tu berapa hari jadi? 15 hari. Nampak tak? Maknanya kita boleh khatam 2 kali sebulan. Kalau baca 400 ayat satu hari. 2 kali sebulan boleh khatam. Tapi Imam Nawawi sebut dalam hadis semua daripada 400, 200, 100, tak? Sampailah ke bawah 40, 20, 10. Paling minimumnya 10 ayat satu hari. Dan kalau kita baca 10 ayat sehari, maka kita perlu pada 600 hari. Kalau 600 hari ni bermakna kita kena khatam Quran dalam masa 2 tahun. Tak? 2 tahun. Siapa tu saya dengar ceramah dia kata apa? Nak buat apa dia kata? Allah bagi umur 60 tahun, 70 tahun. Quran tak boleh baca dia kata. Menurut apa? Dari bahasa Kelantan. Brothers Arab, can you understand Kelantanese punya ni? Dialect. Kan? Oh, live translate. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itulah sekarang punya ni kan. Dia tahu di mana pun berada kita boleh. Alhamdulillah. Tapi kita guna untuk kebaikan. Hari ini orang guna untuk tidak baik. Jadi sangat-sangat perlu kita mempersiapkan diri kita aspek kerohanian ni. Yang asas trust ni. Kemudian yang kemahiran ni kita laksanakan juga. Misalnya ustaz-ustaz kita tadi ada contemporary ni dia ada. Dia boleh buat semua. Sahabat-sahabat yang ni pula boleh jadi tu imam ke jadi apa ke boleh, tak ada masalah. Inilah sangat penting kita nak gandingkan pendidikan ini supaya jadi serasi. Jadi serasi. Generasi awal dulu semuanya tak ada pengkhususan apa-apa, tapi semua boleh ambil tugas tanggungjawab kepimpinan. Ini yang perlu kita laksanakan. Jadi oleh sebab itulah sahabat-sahabat sekalian, selepas 37 tahun haluan perlu menggandakan impak bukan bermula. Bukan bermula semula. Sebenarnya kita bukan 37 tahun. Informalnya ialah 50 tahun lebih dah, 51 tahun dah. Macam disebut tadi riwayat hidup Cikgu Abdul tadi sebagai penerima anugerah kita sebut tadi, dia muda tahun 75. Sekitar Disember ketika. 75. Mana round figure 50 tahun lah. 50 tahun. 50 tahun ni yang setengah orang dah ada cucu dah. Ada cucu. Jadi kalau kita balik pada proses tarbiyah kita, adakah kita sudah melahirkan cucu? 50 tahun dalam tarbiyah. Mana kita didik satu orang jadi anak kita. Orang yang kita didik tadi tu sudah lahir hasilnya. Mana sudah dapat cucu kita. Kalau hidup sebagai seorang lelaki, belajar, bekerja, kahwin, dapat anak. Tapi sebagai seorang da'i dan murabbi ini, seharusnya ada sudah 3 generasi dah. Dia, anak dan cucu. Seharusnya begitu. Barulah betul proses pendidikan kita, tarbiyah kita. Yang kita sebut tarbiyah. Tapi kalau sebut istilah saja jalan tak jadi. Apa nak jadi? Yang jadinya Allah kata, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Lepas tu kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kalau cakap saja tak buat, inilah sangat-sangat penting kita mengupayakan diri kita untuk laksanakan tugas dan tanggungjawab ini. Minta maaf yang berbahagia, Tuan Syed, cakap dengan bini ni cakap macam cakap orang kampung gitu. Tak kerti nak cakap standard. Very sorry brothers. Dan 3 tunggak besarnya ialah khairul ummah ini keupayaan individu, keluarga dan jemaah. Ini sangat penting. Dalam memperkasakan keupayaan individu ini, masalah juga ni anak tak ada jam. Kalau tanya mesti kena berhenti. Tak tanya tak apa. Pembangunan individu perlu menyuruh melalui 4 teras, ialah keimanan. Kita sebut tadi, solat ke kita apa semua sekali itu mesti jelas. Keimanan kita pada rukun-rukun iman itu jelas. Asas pembangunan insan melalui ibadah
dan dekatnya diri kita dengan Allah. Tapi tak cik ibadah saja. Tak cik ibadah khusus saja. Mesti lahir dalam bentuk waf'alul khair la'allakum tuflihun. Begitulah juga dengan wal takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kejayaan ini lahir daripada buat kerja yang baik tadi tu, kemudian laksanakan amar ma'ruf nahi munkar ni. Kerja dakwah itu harus dilaksanakan. Baru jadi iman. Kalau tidak, iman itu mandul. Tak lahir hasil. Kalau sekadar semayang tak jadi. Ana selalu sebut, Madudi sebut, kita kena jadi baik tadi sehingga dapat bermanfaat tu. Khairun nas anfa'uhum linnas ni. Seperti air. Bagusnya air ini apabila dia sampai jadi air batu. Bila jadi air batu tu sempurnalah kerja dia. Tapi jadi air batu tadi sempurnanya ialah berada di tingkat pertama. Berada di tingkat pertama sahaja. Dia akan menaik tingkatnya daripada kamal al-awwal kepada kamal as-sani. Iaitulah apabila dia jadi air batu yang boleh duduk dalam cendol, duduk dalam ABC, kan? Atau duduk dalam ikan, duduk mana-mana, dia boleh menyelamatkan yang lain. Beri kelazatan apabila kita makan. Nampak tak? Itu peranan air batu. Jadi sebab itu kita sebagai da'i dan murabbi dalam masyarakat kita ini, di manapun kita berada, seharusnya kita menjadi orang yang boleh memberi kebaikan kepada masyarakat. Di manapun kita berada. Baru jadi. Inilah sangat penting kita lahir supaya boleh di manapun pun kita boleh berkhidmat, insya-Allah. Dan ilmu ini gabungan ilmu syariah dan kontemporari ini kita dah sebut tadi sikit-sikit. Takut banyak sangat ni. Ni tak separuh lagi kot. Separuh dah. Tanya bagi saya 20 minit lagi dia kata. Kalau tak tanya tak tahu ni. Dah. Dia teknik dia jangan tanya, tapi ana pun tak tahu juga. Tak teringat juga teknik tu. Dah. Majlis ni gini malu kat orang tahu. Letak masa, lepas tu kita sendiri tak ikut. Apa nak jadi? Dan akhlak. Ini perkara yang sangat penting. Kemahiran akhlak sangat asal. Ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim ini telah dijuruskan dan bila disebut oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bila ditanya akhlak Rasulullah SAW, dia kata khuluquhu al-Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah berada bersama Quran, iaitu Al-Quran yang hidup. Al-Quran yang hidup. Akhlak ini sehingga dia jadi magnet kepada masyarakat, insya-Allah. Dan trust inilah akhirnya kita harus mewarisi sifat-sifat yang disebut yang ada pada Rasulullah, siddiq, amanah, fatanah dan tabligh. Kena benar, amanah, dan ada kebijaksanaan, tabligh dan menyampaikan. Kebijaksanaan ini perkara yang sangat ni lah. Kalau ambil very simple contoh. Anak pergi semayang, hujan datang. Ramai orang di masjid ni. Tapi satu pakcik tu, cucu dia datang ambil. Bawa payung, bawa balik. Tok dia. Tok tu orang kampung biasa. Dia orang getah ya. Tapi yang ni, isteri-isteri yang graduate ni dia tunggu. Tak ada apa, tak ada balik. Tidak semestinya graduate universiti nak uruskan benda lagi tu. Simple punya ni. Dia boleh hantar cucu pergi ambil tok wan dia. Tok wan dia duduk masjid tadi untuk nak bawa balik. Pasal hujan. Very simple. Tak payah disuruh. Ini suruh pun tak jadi. Kalau tak suruh lagi tak jadi. Empat trust ini sangat-sangat penting, insya-Allah. Kita kena laksanakan tugas dan tanggungjawab ini. Dan memperkhasakan kepada yang keluarga ini pun satu perkara yang sangat besar. Anda sebut tadi kan Al-Bana yang disebut oleh Tuan Syed tadi. Keluarga Muslim dibina dengan etika Islam dalam setiap aspek rumah tangga beliau. Al-Bana ni saya tengok riwayat hidup dia. Sebelum subuh tu dia sudah belajar 3-4 subjek. Al-Quran, hadis, bahasa Arab dan lain-lain. Sebelum subuh. Dekat subuh dia ke adik dia. Ni cerita adik dia lah ni. Lepas tu
baru pergi sekolah, pukul 8 baru pergi sekolah. Maknanya begitu sekali nak jadi orang lagu tu. Belum subuh sudah mula belajar. Sudah mula, no? Belum subuh lagi. Bahkan kita harus ingat bahawa institusi keluarga adalah sekolah pertama yang mendidik anak-anak menjadi Muslim, taat, menyokong pekerja dan pimpinan Islam. Ini yang harus kita laksanakan. Tugas keluarga mestilah melahirkan anak-anak yang jadi setidak-tidaknya seorang Muslim yang taat, patuh. Atau bila dilibat dengan gerakan, boleh jadi penyokong. Tapi alangkah baiknya kalau dia boleh berkhidmat sebagai pekerja. Tapi sebaik-baiknya lah dia menjadi kepimpinan Islam. Kepimpinan Islam. Seperti yang disebut, yang kita baca dalam surah Al-Furqan ayat 74 tadi. No? Ibu bapa perlu berwaspada agar anak tidak menjadi penentang kerja-kerja Islam. Ini perkara yang sangat besar. No? Jadi penentang. Sebab Rasulullah kata anak kita ni lahir suci, bersih. Ibu bapa lah menjadikannya Nasrani ataupun Majusi. No, sangat-sangat penting. Keupayaan organisasi ialah kemampuan melaksanakan misi secara tersusun dan berimpak tinggi. Inilah sebenarnya mengapa kita laksanakan proses pendidikan daripada prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah sampailah kepada IPT. No. Kalau ini dapat dilaksanakan secara yang ekosistemnya jelas daripada semua peringkat, dia akan insya-Allah melahirkan result. Tapi yang jadi masalahnya ialah kerana dia tersekat-sekat dalam perjalanan. Dan untuk membantu itulah yang kita laksanakan program pendidikan di kalangan guru-guru tadi untuk nak membantu supaya proses pendidikan tadi boleh dimasukkan dengan tarbiyah sekali. Bukan didik saja-saja. Nah, didik tu taklim. No? Taklim. Didik. Dan yang kita nak ialah tarbiyah. No? Bukan sekadar bagi ilmu. Dan memperkasakan upaya organisasi ini, kesatuan fikrah ini perkara yang sangat dasar. No? Syu'ur dan amalnya memastikan anggota bergerak ke arah matlamat yang sama. Ini perkara yang sangat penting. Dalam satu organisasi, wahdatul fikr ni, wahdatul amal ini adalah perkara yang sangat asasi. No? Jangan masing-masing buat kerja masing-masing. Nah. Tadbir urus cekap dan berintegriti. Lah ni kita apa panggil good governance. No? Good governance. No? Membina keyakinan anggota dan masyarakat. No? Dan misalnya apabila berlaku banyak dulu siapa tu High Commissioner daripada Palestin ke nyatakan bahawa bantuan tak sampai kat dia. Tak. Memang kita punya ni sangat turun. Masyarakat menjadi kurang percaya kepada kita. Tapi memang betul pun kerajaan pun masa dulu, awal-awal dulu tak bagi terus kepada mereka. Tetapi beri kepada kita juga, NGO juga untuk beri bantuan kepada Palestin. Kenapa? Kalau bagi kepada orang kan kena bagi kepada Fatah. Dan kerajaan pun tidak harap kepada Fatah. Kerajaan pun bagi kepada NGO dan NGO ni lah bawa pergi bantuan musim winter pada masa itu. Beberapa NGO telah diamanahkan oleh kerajaan untuk kita, termasuklah kita. Alhamdulillah. Kepimpinan berwibawa dan berdaya tahan. Ini sebenarnya satu perkara yang sangat daruri hari ini. Sama ada dalam jemaah, di luar jemaah, memimpin kuasa ekonomi ke, memimpin politik ke, memimpin apa pun, especially pendidikan ke, kepimpinan di mana-mana sangat penting yang berbawa dan berdaya tahan. Berdaya tahan. Tapi hari ini sangat berat pendidikan ni. Ada satu orang kawan saya beritahu anak dia, duduk mengaji di IPT. Mengaji di IPT. Duk sidai kain tu, tali rapiah tu putus. Menangis telefon ke abah di rumah. Itu dia. Ini bukan cerita lawak-lawak ni. Realiti ni. Realiti yang berlaku. Tak? Duduk di IPT. Zaman saya dulu pun sama. Zaman saya dulu, saya duduk bawah rumah. Ada seorang junior. Daripada sekolah, asrama penuh pada masa tu. Kawan saya tu nakal sikit, cikgu, housemate. Dia nak pergi pos surat. Kawan tu kata, oh lah situ pun boleh nak pergi apa, jauh-jauh. Itulah, surat. Kotak surat tu lah, letter box tu. Situ je. Ini cikgu ni. Auta punya cikgu.
Budak tu tak semana bagi tak situ surat dia. Hak nak pergi post tadi tu. Daripada sekolah asrama penuh. Tapi bila dicakap kuat sikit, cikgu pula dia okey, kita situ surat dia. Saya punya housemate masa dulu, belajar dulu. Itu dia suasana yang ada. Perlu dah. Jadi sangat-sangat perlu. No? Dan begitu juga sistem yang jelas. Memastikan kerja konsisten tanpa bergantung pada individu tertentu semata. Nah, sistem yang sangat jelas. Macam apa yang dibuat oleh Iran tu, yang ketahanan dia ada decentralized kan. Di banyak-banyak tempat tu, dia tidak satu decentralized kan. Masing-masing. Ini satu perkara yang sangat penting. Dan itu yang menjadi kekuatan dia. Keuangan yang mampan. Keuangan ni satu benda yang sangat mencabarlah dalam konteks kita ni. Dah. Orang kata keuangan bukanlah segala-galanya. Tapi segala-galanya perlu pada duit. Nah. Walaupun dia tidak segala-galanya, tapi segalanya perlu pada dia. Keuangan membolehkan perancangan jangka panjang, teknologi dan data yang disebutkan tadi, meningkatkan kecekapan dan capaian organisasi. Jaringan yang strategik. Hari ini kita tak boleh buat kerja sendiri dah. Sebab benda ni terlalu banyak, terlalu besar. Tak mungkin boleh buat sendiri. Tak mungkin boleh buat sendiri. Tak mungkin. Kita kata Islam tu apa? Islam itu juga ekonomi, kata Al-Banna. Mana ada kata ekonomi kita yang besar-besar? Kata cukup makan je. Kalau kita berusaha untuk melaksanakan ini dengan menubuhkan koperasi untuk melaksanakan kerja bisnes ini, bolehlah buat setakat yang kita buat. Tetapi tidak dapat menyeluruh. Satu ketika dulu masa Pak Allah jadi Perdana Menteri, koperasi ini dijadikan sebagai satu item besar dalam pembangunan negara. Sehingga dia nak tingkatkan contribution koperasi ni dalam konteks sebagai satu indeks pencapaian ekonomi negara. Tapi bila dia tak ada, hari ni tak jadi isu besar dah. Jadi dengan sendiri gitu saja. Pengupayaan koperasi ini tidak begitu diberi keutamaan. Tapi masih ada alhamdulillah. Masih ada. Dan inilah yang kita cuba ni ambil peluang. Maknanya banyak perkara, ekonomi ke, sosial ke, pendidikan ke, semualah. Apatah lagi kalau sebut politik. Mana boleh buat sendiri, tak boleh buat sendiri. Semuanya perlu kepada jaringan, perlu jaringan. Dan budaya kerja yang berpasukan. Ini sangat-sangat perlu. Budaya kerja yang berpasukan ini sangat-sangat penting pada kita. Dan akan memperkukuhkan daya tahan organisasi. Ini perkara yang sangat penting. Sebab di samping dalam melaksanakan keupayaan organisasi ini, disebut itu organisasi yang kuat diukur melalui impak berterusan, bukan secara bilangan program. Organisasi yang mantap akan dapat merealisasikan agenda khair ummah ini. Tapi pada masa yang sama kita harus ingat bahawa kekuatan organisasi ini juga ditentukan oleh 3 perkara yang besar. Iaitu apa selalu kita sebut sebagai mesti ada ukhuwah. Apa yang berlaku dalam parti-parti politik hari ini lah, tak ada ukhuwah. Masing-masing rasa dia lebih. Dari pecah. Dah berapa lapis dah pecah ni. Daripada UMNO dulu, misalnya kita kata, daripada UMNO, lahir PAS. Lahir PAS tahun 51 lagi. So daripada PAS ni, lahir apa pula? Berjasa lagi. Hamim. Banyak dah. Hak ngelah hak ada ni ialah amanah. Kata Stephen Covey, dia kata leadership ni ada 3 perkara. Satu, by force. Kali ini style komunis lah. Yang keduanya, by rewards. Kali ini style Najib dulu. Rewards. Tetapi dia kata yang boleh bertahan ialah yang by prinsip. Principle centered leadership tu 3 perkara ni disebut bahawa sangat pentingnya dalam pengurusan, dalam apa-apa organisasi, dia dibina di bawah prinsip, bukan dibina atas kepentingan semasa. Sebab banyak orang disatukan oleh common problems. They are united
because they have common problems. Tapi bila problem tu dah habis lah. Kita bersatu dulu kerana common issue kita ni lah dapat kemerdekaan. Bila dah merdeka, dah sekarang dia bercengkerama semula. Dah. Ini perkara yang sangat penting, organisasi. Tetapi dalam konteks kita sangat penting dari segi teorinya, apa yang harus kita laksanakan? Ukhuwah ini. Wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ini adalah merupakan satu prinsip yang sangat asas dalam membina kekuatan, membina kekuatan organisasi. Begitu juga dengan taat, dan begitu juga dengan siqah. Siqah nak kena ada. Dan hala 7 haluan 2026 ini sangat penting. Perlu merancang jangka panjang, bukan sekadar 1-2 tahun. Sejarah mengingati ejen perubahan, bukan pemerhati. Bermula dari perubahan diri, keluarga dan organisasi ini. InsyaAllah. Kita harus berubah. Selalu disebut innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak akan seluruh ahli dalam memperkasakan inisiatif strategik sangat-sangat diperlukan. Iya kan ni? Ya, apa yang harus kita laksanakan? Ada 7 perkara saya ingat yang kita nak nikah ni. Pertamanya kualiti anggota, melainkan anggota berkualiti sebagai aset utama organisasi. Sangat-sangat penting. Kedua, perluasan masa. Jangkauan kita kepada masyarakat harus kita perluaskan. Sahabat-sahabat sekalian, jangan duduk di rumah. Jangan duduk di rumah. Selagi mana kita boleh bergerak, masa kita bergerak untuk laksanakan tugas dan tanggungjawab dakwah dan tarbiyah ini. Bila pun, di mana pun kita berada, seperti benih yang baiklah, jatuh ke pulau, jatuh ke laut, dia jadi pulau. InsyaAllah. Perluasan masa ini. Penjanaan dana daripada dalam dan luar, daripada aktiviti apa-apa, ini harus diberikan penekanan. Kewangan mampan selalu melalui wakaf, perusahaan dan juga instrumen patuh syaran ini. Dan pembangunan kepimpinan, melahirkan generasi pelapis yang berwibawa. Ini juga perkara yang sangat penting. Dan transformasi digital ini memanfaatkan AI dan data raya untuk kecekapan operasi. Ini sahabat sekalian, kita harus membekalkan diri kita dan sahabat-sahabat sekalian untuk nak menuju kepada perubahan ini. Dan seterusnya ialah tadbir urus yang cemerlang seperti yang kita sebut atas tadi. Mengamalkan pengurusan telus dan ber-accountability di semua peringkat. Jaringan dalam dan luar negara memperkuat kerjasama strategik serantau dan antarabangsa. Satu contoh itu kita buat bersama dengan Toplom, yang juga buat dengan Ehsan, eksekutif IAS. Kita dapat tempat sana dan pembiayaan makan yang ditanggung. Alhamdulillah. Jaringan dalam dan luar dan juga 7 keutamaan ini menjadikan haluan gerakan yang berdaya tahan dan relevan insya-Allah. Seruan kita pada setiap usaha kerana Allah tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia kalau kita buat kerana Allah. Tapi bila tidak kerana Allah, apa besar mana pun dia jadi sia-sia. Bagaimana selalu disebut, seorang yang berjihad, Allah perlihatkan pahalanya macam buku Uhud besar. Tapi bila ditanya, daripada mana pahala kamu dapat besar ini? Dia kata dia berjuang. Tapi Allah kata bohong. Kamu berjuang bukan karena aku, tapi karena ingin disebut sebagai seorang pejuang. Begitu juga yang lain-lain. Yang sedekah. Allah tanya juga, perlihatkan macam buku Uhud. Daripada mana kamu dapat pahala banyak ni? Karena aku bersedekah. Tak ada, Allah kata kamu bersedekah karena ingin mendapat datuk kaya bakti. Patut saya tambah lah tu. Begitu juga orang yang baca Quran. Allah tanya daripada mana dapat banyak ni? Dia kata baca Quran. Allah kata bohong. Kamu baca Quran ni kerana ingin disebut sebagai seorang qari atau qariah. Baca Quran sekali nak pergi Mekah aja. Jadi kena balik kepada Allah. Sebab itulah pembinaan hubungan kita dengan Allah ini awal-awal yang sangat penting. Sebelum kita berlepas untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab di luar sana. Hubungan dalaman kita dengan Allah. Di mana pun kita berada, kita nampak Allah. Tengok, selalu kita sebut kita budak hitam dalam perjalanan Sayyidina Umar daripada Mekah ke Madinah itu kan. Marilah kita membina haluan yang lebih berpengaruh, lebih profesional dan dekat di hati masyarakat. Inilah yang seharusnya kita laksanakan insya-Allah.
Dan sangat penting juga selain daripada itu ialah kita menjaga supaya wujud ekosistem pendidikan haluan ini. Ekosistem pendidikan. So daripada prasekolah sampai pada IPT yang sekarang ini kita sedang mengambil pelajar. Perlu ada ekosistem yang sama. Saya sebut hari itu, kalau kita tanya yang di sekolah tadika, buat apa? Boleh tambah lagi? Thank you. Siang sahabat letih dan nampak ni. Tapi tak apa dapat pahala. Tidur pun tak apa dapat pahala. Kemana juga tengah peti dah. Apa tu? Nak cakap apa tadi? Ekosistem tadi. Walaupun sekolahnya ABC saja, sekolah tadika. Hak ni pula 1+2 saja. Nak sekolah rendah. Nak sekolah menengah begitu sampai universiti. Benda yang sama. Tetapi dia berlaku terpisah. Tidak ada kesinambungan seterusnya. Tak. Kalau kita berada dalam satu ekosistem yang sama, di mana pun kita berada, jawapannya akan jadi satu. Apa? Walaupun mengajar ABC, alih bata, sedang membina satu tamadun Islam. Walaupun mengajar ABC, dia nampak masa depan tu. Nak balik kepada Allah. Nak balik kepada dunia ni, nak bina. Supaya ada khairul ummah tadi. Di mana diletakkan dalam satu jemaah, diletakkan dalam satu daulah. Seperti yang berlaku dalam lebih kurang 100 tahun yang lalu. 1924, Osmaniyah jatuh. Hak ni yang kita nak kena ada. Bukan sekadar kalau pergi sekolah, ngajar matematik tu dah ingat. Tak, hal lain tak ingat dah. Ngajar English tu dah ingat. Tak ingat dah hal lain. Tapi yang kita naknya adalah semua matematik ke sains ke apa semuanya ialah proses membina satu ummah yang disebut sebagai kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ada hubungannya dengan Allah, ada hubungannya dengan kehidupan kita di dunia ini. Inilah baru jadi. Begitu juga dengan muktamar kita ataupun kita punya syarat tahunan perwakilan ini. Bersama. Bukan mari nak duduk-duduk dengar sambil tidur, tak. Tapi kita ada kerja besar untuk laksanakan tugas dan tanggungjawab Rabbani ini untuk kita lahirkan satu generasi yang memang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sekarang dalam proses pengambilan pelajar untuk IPT kita. Proses pengambilan pelajar, dan kita dah sebut baru ni bahawa setiap negeri harus atau wakil dan pembiayaannya sekali. 4 orang satu negeri. Ingat kedak ni? Ingat. Jangan ingat saja buat dah kedak lagi. Dah dapat hasil kedak. Laporan yang saya dapat terakhir sekali ni baru satu negeri saja. Negeri 9 baru atau wakil. Walaupun kecil dia, mana bos dia? Jai mana Jai? Jai tak ada. Walaupun kecil. Tak apalah Dr. Rozali ada wakil. Sikit Negeri 9. Tapi sudah ada wakil dah. Orang lain tak ada lagi ni. Besar-besar ni. Kaya-kaya ni. Johor senyum ya. Johor ni. Johor ada dengan ladang apa tu, duit banyak Johor ni. Takkan tak boleh hantar. Bolehkah? Mana bos kan? Bos tak ada. Ada tadi. InsyaAllah. Anak rasa ini satu perkara yang sangat penting. Cuba fikirkan. Kita didik anak-anak kita daripada sekolah rendah, sekolah menengah. Bila masuk universiti, pergi ke semua aliran yang sudah hilang tarbiyah yang berpuluh tahun tadi. Simple saja. Saya cuba dengan kawan. Hantar anak sekolah tadika ni 2 tahun. Nak makan sambil duduk, baca doa apa semua sekali. Masuk sekolah biasa, 1 semester tu makan sambil berlari dah. 1 semester aja. Yang didik 2 tahun di sekolah rendah kita. Inilah yang berlaku. Jadi oleh sebab itulah perlu pada continuity ni, ekosistem ni sampai akhir untuk kita nak lahirkan orang-orang yang boleh berada dalam elemen-elemen yang kita sebut sebagai kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ini. Baru tarbiyah itu akan berterusan. Ekosistem itu akan baru jalan. Kalau tidak, sekerat-sekerat, dia habis gitu saja. Habis gitu saja. Kita dah invest dalam pendidikan ni tak tahu berapa juta dah. Dah ratus-ratus juta dah. Buat sekolah, buat apa. Tapi hasilnya macam mana? Kalau
Lepas SPM pergi ke lain, kalau duduk dalam rahim tarbiyah, okey. Okey. Tak. Tapi kalau tidak, habis. Jadi itulah sangat penting. Kita ada pun tak ada dalam ini, tapi itu saya rasa sangat penting. Kita nak memastikan ekosistem pendidikan kita ini berjalan. Dan ini kalau kira dari segi keutamaannya, ini menjadi satu bukan saja amal soleh, tetapi amal afdal. Sekarang ini, sebab inilah yang kita perlukan. Setuju tu tak tahulah, tapi itulah yang kita rasa. No? Hidup ini sentiasa dalam penantian kematian. Nah, inilah perkara yang sangat penting. No? Hidup kita ni tak ada lain lah, nak tunggu mati. No? Hidup, dia sudah dengan mati. Tak ada yang tak mati. Tak. Yang disebut dalam ni, ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ini bukan mati ni. Tak. Tak apalah kita sebut, misalnya Allah sebut soal mati ni. Macam kullu nafsin za'iqatul maut. Fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Yang disebut sebagai berjaya, ini beruntung, ini adalah orang yang Allah kata hanya di hari akhirat sajalah disempurnakan ganjaranmu. Barang siapa yang dijauhkan daripada neraka, wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam syurga, itulah dia orang yang berjaya. Nampak tak? Orang yang berjaya ialah orang yang akhirnya dimasukkan ke dalam syurga dan dijauhkan daripada neraka. Itulah yang berjaya. Semoga kalau dapat pangkat, dapat harta, dapat apa pun, semua itu membawa ke syurga. Jangan tertipu di tengah jalan sehingga kita hanya dapat kebaikan. Hanyalah sekadar untuk hidup kita di dunia ini saja. Bukan begitu, insya-Allah. Saudara sekalian, kita juga selalu mengisi hidup kita dengan kebaikan seperti mana yang bekalan akhirat ini yang seperti disebut itu. Apa tu? Disebutkan dalam surah Asy-Syura itu. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Esok anak-anak, isteri semua harta benda tak jadi kerja dah. Yang jadi kerjanya ialah orang yang balik kepada Allah, yang membawa hatinya yang suci bersih. Nah, inilah proses yang harus kita laksanakan untuk menyuci bersihkan hati kita. Barulah kita boleh berada dalam kuntum khairu ummah ini. Seruan kepada warga haluan untuk turut menyumbang membina khairu ummah ini. Nah, kita semua seharusnya menjadi batu bata untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab khairu ummah ini, insya-Allah. Jangan hanya menunggu orang lain, mulakan usaha sendiri untuk bergerak bersama sesudah memulakannya. Allah akan membela mereka yang membela agamanya. Tadilah intan surullah tadi. Semoga Allah menerima segala amal kita. Saya itulah sikit perkongsian pada pagi ini dan minta maaf atas beberapa gangguan yang berlaku. Semuanya itu adalah atas kelemahan kita dan kita minta maaf. Semoga Allah berkati kita dan semoga insya-Allah khairu ummah ini bukan menjadi kata-kata saja. Walaupun seorang dua orang pun tak apa. Ummah ini yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim, seorang-seorang dia aja. Walaupun seorang dia saja. Ummah Nabi Ibrahim itu tak ada orang. Kerana tak ada, tapi dia tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Inilah seharusnya ada pada kita melaksanakan tugas ini walaupun dengan siapa. Tapi alhamdulillah kita seharusnya berkawan dengan semua untuk membolehkan kita dapat title kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ini. Semoga Allah berkati kita dan semoga insya-Allah Allah beri bantuan kepada kita di manapun kita berada. Dan terima kasih kepada semua sahabat yang datang daripada dekat dan jauh dan kepada perwakilan semua itu dan kepada pemerhati dan juga dev kita, terutamanya ialah yang kita sangat hormati Tuan Syed, Dr. Tuan Syed Azman ini telah banyak membantu kita lah, banyak kali, banyak tempat, banyak kali dah bantu. Semoga Allah beri kekuatan pada beliau untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab Islam ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.